Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Hari ni kita nak react dekat sebuah trailer filem baru Beto Kusyari dan juga Nabila Huda bertajuk Gayung. Terima kasih kepada subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Okay, aku agak excited dengan trailer filem ni sebab dia punya teaser sebelum ni memang nice dengan bunyi soundtrack dia, apa orang kata, background music dia yang cantik gila, kemudian vibe yang dia bagi aku very happy with that. So aku memang tak sabar nak tonton official trailer dia ni. So jom kita tonton dulu dan kita kupas dengan lebih lanjut. Stories of life. Buka mata kamu. Oh, cantik. Timba sebanyak mana ilmu yang ada. Bila pulang nanti, jadi seorang yang lebih berjasa. Dilham. Selamat. Kisah ni pasal Datuk Mio tau. Namun sampai juga ngasas Gayung. Mereka nak jumpa pendekar hebat dari tengah Melayu. Kami semua datang ke sini mau jadi anak murid Tok Mio. Cantik ya dia punya ni. Guru silat. Ajar apa yang kami lihat tempoh hari pun Shot. I have been here a long time and I have never met anyone like you before. Aku paling memerah membuktikan bahawa darah Melayu masih mengalir dalamnya. แต่ข้าคิดว่าเจ้ามันแตกต่างว่ะ Show me what you got. Apa yang berlaku di sana? Singapura dibom. Sama ni Frozen. Kalau kau salah, kami bunuh semua orang. Biar saja mereka datang. Tanah Pulau Tudung ini bakal berbanding dengan darah. Nice glove. Oi, Syafi Nasri. Oi, Nabila Huda ada fighting. Nice. Nice. Nabila Huda ada scene fighting man. Serius, kita ni kurang mengangkat watak atau karakter wanita yang orang kata, you know, fighting dia tu. I mean ada banyak kali lah, cumanya ada, tapi masalahnya dia masih lagi tak banyak. Kita ada apa? Rozana kot sebelum ni tak silap aku. Kemudian yang apa 6 18 tu aku lupa lah. And yang paling mengangkat apa orang kata wanita pun, apa kata pemerkasaan wanita pun sebelum ni aku tonton adalah Pagari Bulan. Yang tu best tapi sayangnya tak diberi perhatian. Tak apa orang kata mendapat perhatian orang ramai. Penonton Malaysia sendirilah, especially dia rugilah kalau kita tak highlight benda tu. So dalam filem Gayung ni dia highlight. Yang tu aku suka. And then it's not just Beto je ada watak ada scene fighting. Kita boleh tengok ada Syafi Nasri pun ada tadi babak fighting, kemudian Nabila Huda. Cuma yang Yaya Ruhian je aku tak sure sebab dia macam bagi tick sikit je. Mungkin dalam ni pun dia tak jadi yang orang kata apa, yang full one lah. But nice aku suka. And kalau tak silap aku tadi baju yang dipakai oleh Beto tu adalah baju yang sama dipakai oleh Datuk Mio. Sebab ada satu gambar Datuk Mio lepas share dulu. Memang itulah lebih kurang baju dia. Trailer ni awal tu dia nak beritahu kata background, a little bit of background tentang Datuk Mio lah. Kemudian yang macam mana dia fight a few people and then come the real conflict, penjajahan Jepun, dan barulah dia develop semua tu. Aku just harap yang dia akan selit scene di mana Datuk Mio berjumpa dengan pahlawan Mat Kilau. Sebab dulu hari tu ada orang share benda ni dekat Facebook, dan aku rasa itu adalah salah satu benda yang perlu kita apa orang kata selitkan juga dalam filem, you know. Fully pun mungkin dekat ending ataupun post credit ke, just to tell that story, you know, to make it more close kepada kisah benar itu sendiri. Filem ni mengisahkan tentang Allahyarham Guru Datuk Mio Abdul Rahman macam yang aku bagi tahu tadi. Dia adalah pengasas silat seni Gayung dari Perak. Jadi filem ni diterajui oleh Beto Kusyari sendiri, Nabila Huda, Syafi Nasri, Yaya Ruhian, kemudian ada Chevanon Pukau akan ditayangkan di program seluruh Malaysia mulai 8 Mei. And aku really excited for this film. Aku akan pergi tonton. Macam mana dengan hampa pula? Adakah hampa excited untuk tonton filem Gayung yang akan ditayangkan di program 8 Mei ni? Drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.